Salam sejahtera. Saya Akila Murshidah dari Salam Media TV PSS membuat liputan di Anjuk Ilmu sempena Majlis Persaudaraan yang penuh bermakna buat insan yang amat disayangi, iaitu Ustazah Hafizah. Hari ini merupakan detik yang menyentuh hati seluruh warga sekolah apabila kita meraihkan persaudaraan seorang guru yang telah banyak mana berbakti, mendidik dengan penuh kesabaran serta membimbing anak-anak murid dengan keikhlasan yang tidak ternilai. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Boleh tak Ustazah kongsi perasaan Ustazah pada hari terakhir perkhidmatan ini? Alhamdulillah Ustazah sangat bersyukur sehingga Ustazah sampai ke saat ini. Perasaan tu macam-macam. Ada suka, duka, gembira, bercampur baur. Sepanjang tempoh perkhidmatan Ustazah, apakah kenangan yang paling tidak dapat dilupakan? Kalau nak sebut kenangan tu banyak sangat kenangan. Yang mana satu tak tahu. Tapi yang paling menggembirakan Ustazah kejayaan anak murid Ustazah yang berjaya khatam Quran dengan jumlah yang ramai. Sebuah kelas, contohnya sebuah kelas khatam Quran tahun 6 di akhir tahun. Itu yang paling sangat menggembirakan Ustazah. Apa pesanan Ustazah kepada murid-murid sekolah ini? Kepada semua murid-murid, anak-anak didik yang dikasihi, Ustazah ucapkan sentiasa belajar dengan bersungguh-sungguh, jaga solat, jangan tinggal mengaji, teruskan mengaji sampai di akhir usia kita, sampai matilah mengaji tu, jangan tinggal, dan sentiasa berselawat. Terima kasih Ustazah atas segala pengorbanan. Kami doakan Ustazah sentiasa sihat dan bahagia di alam persaudaraan. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami. Suratan takdir yang Maha Esa. Selamat bersara Ustazah. Selamat bersara Ustazah Hafizah. Selamat bersara Ustazah Hafizah. Kami doakan Ustazah sehat selalu. Baik Ustazah. Engkaulah guru murabbi sejati. Sesungguhnya persaudaraan bukanlah pengakhiran sebuah perjuangan, tetapi permulaan kepada fasa kehidupan baharu. Kami seluruh warga sekolah mendoakan agar Ustazah Hafizah sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan berpanjangan dan terus menjadi inspirasi walau di mana jua berada. Sekian saja daripada saya, Akila Murshidah binti Muhammad Abdul Razik. Di sini bakal berserta. Sekian, terima kasih. Murabbi sejati.